Okey, kalau diserang haiwan perosak lah, selalunya dia akan berkumpul dekat bawah lah. So bila you dah nampak tu, ada banyak cara. You ambil spray, you spray air. Tapi kalau kita dah nampak, ada haiwan perosak kat sini, senang, kita boleh potong daun ni dan kita boleh buang. Kalau banyak daun, kita lap ambil kain-kain yang basah, kita lap ataupun kita spray lah. Satu yang penting, kita kena jaga daripada serangga yang suka buat dia punya rumah dekat buah lah. Itu yang kena selalu peka lah. Kita kena tengok ada tak serangga ni, ada fruit fly ke, ada tak serangga ni. Kalau ada serangga tu, kita ada cara lain lah untuk atasi. Kalau dah tanam sayur dekat rumah, kena tengok hari-hari lah. takkan kita nak tanam sayur, lepas tu dua tiga bulan tak tengok, lepas tu nak datang makan dia kan sayur tu. Dia macam anak jugalah, dia kena jaga hari-hari, kena tengok juga. Kenapa you nak tanam sayur dekat rumah? Kerana you nak makan yang sihat-sihat kan. Kalau you nak makan yang sihat-sihat, keluarlah daripada you punya bilik ke, you punya aircon, keluar sikit, dapat matahari sikit, tengoklah dia punya daun ke. Itu je lah kan.